Apa beza multivitamin dan juga vitamin-vitamin yang stand alone macam vitamin C? Jom kita bandingkan. Multivitamin adalah beberapa vitamin ataupun nutrien yang dibungkus dalam satu benda alah. Biasanya pil ataupun kapsul, even cecair dan juga serbuk. Konsep multivitamin ni adalah semua vitamin boleh didapati dalam sekali telan. Jadi cepatlah, mudah dan juga murah. Itu konsep yang diperkenalkan. Ia sesuai diberikan kepada budak-budak yang picky eater. Sayur tak nak makan, buah pun tak nak, organ dalaman tolak tepi ke, kacang pun semua tak nak. Ish, buat pening mak-mak je tau. Budak-budak macam ni sesuai diberi multivitamin. Cumanya ada beberapa faktor yang menjadikan multivitamin kadang-kadang kurang efisien. Bila semua vitamin dan mineral dibungkus sekali, kadang-kadang boleh jadi dos untuk satu vitamin tu menjadi tidak optimum. Jadi parents yang nak bagi multivitamin kepada anak-anak, kena pastikan dos dan juga mineral setiap komponen dalam multivitamin tu cukup dan juga lengkap. Yang kedua, setiap vitamin ada kadar dan juga faktor penyerapan yang berbeza. Contohnya, vitamin E adalah vitamin larut lemak, maka ia lebih sesuai dimakan bersama dengan makanan berlemak. Manakala vitamin C pula adalah vitamin larut air. Ia lebih sesuai dimakan ketika perut kosong, terutamanya di waktu pagi, ataupun sesiapa yang ada masalah gastritis, bolehlah makan sejam selepas makan. Namun, apabila dimakan sekaligus, tak semua vitamin ini diserap sama rata. Ada yang diserap lebih, ada pula yang diserap kurang. Faham kan? Vitamin C contohnya, dos yang diperlukan oleh kanak-kanak adalah 15 hingga 75 mg sehari mengikut umur kanak-kanak tersebut. Vitamin C sangat penting untuk imuniti, tumbesaran, antioksidan dan juga pelbagai fungsi lain di dalam tubuh. So, pengambilan vitamin C pada kadar yang betul dan optimum adalah sangat-sangat penting. Kalau macam gegel saya, tomato tak suka, kentang tak suka, kobis tak suka, naik pening mami ni tau. Sekadar bergantung kepada sumber buah-buahan sahaja. Tapi jujur cakap, bukan setiap harilah saya sempat nak cari buah. Terutamanya nak cari buah yang spesifik ada sumber vitamin C. Memang tak mampu. Di sinilah pentingnya fungsi vitamin stand alone. Macam vitamin C ni kan, bila kita nak pastikan anak diberi vitamin tersebut pada dos yang tepat dan kita juga nak penyerapan berlaku pada kadar yang optimum. Jadi, kedua-dua multivitamin dan juga vitamin C stand alone ni ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Kalau tanya saya mana yang lebih baik untuk anak-anak kita, jawapan saya adalah tepuk dada, tanya selera. Kalau anak tu picky eater, semua makanan sihat ditolaknya tepi, bagi saya lebih sesuai diberi multivitamin. Kalau anak tu selera makan dia okey, cuma parents ada kekangan nak bagi sumber sayur-sayuran ataupun buah-buahan pada dos yang tepat pada setiap hari, maka sesuailah pilih stand alone vitamin. Kalau budak tu selera makan dia okey, ibu bapa pun mampu bekalkan semua vitamin dan juga nutrien melalui makanan seimbang, itu lagi bagus. Dapatkan je semua vitamin dan juga nutrien serta mineral daripada makanan, tak perlu suplemen tambahan. Macam gegel saya, picky eater, perlukan multivitamin. Boy saya pula selera okey, cuma liat sikit nak makan buah serta sayur, maka saya berikan vitamin C stand alone. Tu je lah saranan dari Dr. Marla. So, anak you all kategori yang mana satu? Cu cerita.